Kebanyakan kita berdua kalau keluar asal pada kilang, kita bawa selesa, tapi bila kita corner, kita rasa macam nak melayang. Okey, hari ni kita nak cerita lagi pasal absorber ni. Sebab hari ni ramai yang cari saya tanya pasal absorber. Okey. Sebenarnya ceritanya macam ni. Ni absorber belakang untuk Myvi. Jadi hari ni kita nak cerita tentang game Pro 2 lah nak cerita. Sebab kita tahu bila bawa kereta Pro 2 ni, kebanyakan kereta Pro 2 kalau keluar asal pada kilang, kita bawa selesa, tapi bila kita corner, kita rasa macam nak melayang. Sebab tu hari ni saya ada bagi tahu satu tips yang paling mudah, paling murah, paling jimat. Macam mana nak bagi handling kereta kita sedap, terutama bila nak layang corner, terutama untuk geng-geng Pro 2, Beza, Myvi, Alza, Azia. Okey. Ni absorber belakang dia. Ni dah matilah, nampak tak? Sebelah mati, sebelah ni lebih kurang je. Okey. So, tip dia adalah anda tukar yang lebih keras dari original. Senang cerita, salah satu yang saya nak bagi tahu, Kayaba Ultra RS. Anda pakai kat belakang je. Anda beli, pasang di belakang, spring tu pakai balik yang original. Jangan tukar spring. Hanya tukar absorber je. InsyaAllah, kereta anda takkan keras, kereta anda lebih padu. Kita corner pun lagi best. Terutama yang bawa muatan ramai. Maksudnya bawa family yang ramai, terutama yang badan agak-agak sado tu, agak-agak berisi tu, kita nak isi kat belakang, tukar yang ni. Tukar yang Kayaba Ultra RS. InsyaAllah berbaloi. Kalau anda tak tahu macam mana nak buat, nak match, nak handling tu nak macam mana, nak tegak tapi masih nak selesa, bawa je datang ke Fizi Motorsport Sunway Post. Sebab hari ni settle.